Buaya. Okey, baik. Semua benda tu contohnya dia berapa? Comel kita tengok kulit ni. Baik, kita pun nak ambil. Kita nak ambil kulit dia ni, kita nak tali pinggang. Boleh. Tapi kena ada syarat dia. Kena ada syarat dia. Okey, baik. Jadi kulit bangkai binatang kecuali anjing dan babi, semuanya kulit bangkai binatang tadi tu boleh suci dengan disamukkan dia kulit bangkai binatang tadi. Boleh. Tapi syarat dia samuk. Tapi orang kita cakap lain tu. Bukan cakap lain. Contoh apabila dia kena najis babi, dia tanya kena samuk tak ustaz? Jadi kalau samuk anjing babi pun tak boleh. Tak boleh. Pasal anjing babi ni najis. Jadi dalam buku-buku dalam kamu dia tak panggil samuk, dia panggil setu. Tapi kalau kita nak sebut juga asalkan kita faham makna tak apalah. Jadi dalam perbahasan samuk sebenarnya sini kulit bangkai binatang, kemudian kita nak ambil kulit dia tu. Ni dia panggil samuk. Baik. Sebab apa? Dalam Fathul Qorib dia sebut gini. Bajuri wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira. Semua binatang itu suci. Semua binatang suci. Kucing suci, buaya suci lah, suci habis lah. Maksudnya kalau kita sentuh dia tak perlu sentuh illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Tu jelas tu nah kita sebut okey, baik. Sama ada binatang yang halal dimakan, kulit bangkai tadi tu sama ada binatang yang halal dimakan. Contoh bagi binatang, bayan bagi binatang yang halal dimakan seperti lembu dan kambing. Mapuh biarlah contoh tak, bangkai lah. Atau tidak halal dimakan seperti contohnya dia buatnya ialah buaya dan ular. Buaya dengan ular. Jadi contohnya ni. Okey, baik. Jadi buaya dengan ular ni tuan-tuan, kita buat contoh. Ular sawo. Jadi ular ni walaupun kita sembelih tak jadi. Dia jadi bangkai juga. Bangkai ni dia tak masuk bangkai ni binatang yang mati dengan tidak disembelih ataupun tidak diiktiraf oleh syarak. Jadi nak suruh nampak gini. Jadi ular boleh makan, ada ular. Ular tak boleh makan. Binatang berbisa. Jadi contohnya ni, kita kata nak suruh halal ular ni, kita panggil tu Imam Mekah mari sembelih. Takbir pula. Allah, tak jadi sebab binatang tadi tu binatang tak boleh makan. Jadi walaupun dia sembelih, dia mati sebagai bangkai. Okey, kemudian yang keduanya ialah binatang tak boleh halal makan. Tapi dia mati bukan atas jalan sembelih. Contohnya dia dilanggar oleh kereta. Dilanggar oleh kereta, okey, baik. Yang menyebabkan bagi dia tu tak ada hayat, apa ni dia panggil hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah ni iaitu binatang tak ada lepas ada sembelih. Dalam kitab Matlaq dia kata lebih kurang tanda hayat mustaqirrah ni bila sembelih dalam keadaan dia ni gelepar. Tu satu tanda. Tanda yang kedua, darah dia memacu. Jadi gue ingat ni, saya ingat dalam musim korban hak bila, jadi dia duduk baca. Lembu jeruk tekuk dah. Nama dekat penuh seketah. Mamak doloh be mamak Fatimah gini baca. Lembu duduk jeruk dah. Bila dia sembelih, darah pun tak tubik. Dan memang kita tengok dalam video tu, lembu tadi tu nak hapus dah. Dia panggil hayat mazbuk. Ni tak boleh ni tuan-tuan, jadi bangkai ni. Beringat beringat. Baik. Jadi kita tengok bagi masalah contohnya lembu yang dilanggar oleh kereta, kita tengok dulu. Kalau dia kata kalau kita tengok
sekadar patuh kaki kemudian kita sembelih, tubik darah memacuk lepas sikit-sikit, hak tu tak apa. Tapi kalau kita atas sembelih pakai dok, hak tu tak jadi. Jadi mati dipanggil dengan seperti bangkai. Baik. Jadi dalam masalah ni contohnya buaya dan ular. Jadi dia tak boleh makan ni. Jadi dia mampu. Ular sawa ni mampu, kita nak ambil kulit dia nak buat tali pinggang. Boleh. Tapi kena sama. Baik, tengok sandaran hadis riwayat Muslim. Tengok nota kaki alik bawah Sandarannya hadis riwayat Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi kata mana? Ni dalam hadis riwayat Muslim baik, Nabi kata mana? Ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Artinya apa jua kulit binatang jika disamuk menjadi sucilah ia kulit binatang yang disamuk tadi. Sandaran dia ambil dalam kitab Bujairimi Iqna juzuk 1 muka 80. Ni hasiah Bujairimi al-Iqna. Syekh Khatib ni, Syekh Khatib Syrbini. Iqna tu Syekh Khatib Syrbini. Bujairimi tu Syekh Sulaiman Bujairimi. Baik, ni mazhab Syafi'i, kitab masyhur dalam kitab mazhab Syafi'i. Baik. Jadi Nabi kata boleh nak ambil kulit tu. Tapi kena samuk dulu. Baik. Lepas tu nak tengok cara samuk ni lagu mana pula. Tengok. Cara menyamuk itu hendaklah dihilangkan atau dibuang benda-benda yang melekat pada kulit itu seperti lendir. Lendir pada ular sawa tadi, lendir pada buaya tadi. Kemudian darah, ni najis dia Okey, baik, darah buang habis. Dan lain-lain yang mana boleh menjadi busuk, kemudian disapu atau direndam dengan bahan-bahan yang tajam. Walaupun bahan-bahan yang tajam tadi kita menggunakan bahan daripada najis sekalipun. Baik, dia akan royak bahan itu. Baik. Jadi bahan yang tajam atau kelak rasanya seperti tawus. Tawus ni mana? Tengok. Tawah. Orang luar dia panggil tawus. Dia tajam benda tu je. Baik, tawah. Guna tawah. Okey, baik. Kalau peralatan moden nak ke mana? Kalau ni lagi mudah. Guna kelorok. Boleh tu. Guna kelorok cuba kata tu kita pun sama. Cuba terang. Tapi petua saya ni bukan petua saya ni, saya hanya bagi idea. Okey, baik, sebab kelorok tu dia tajam tak? Baik. Tapi ada saya pernah dengar petua ni macam mengarut juga. Apa orang kampung dia kata kan, orang nyakit kaki sebayang, tak ada kaki sebayang. Kaki sebayang ni kaki yang busuk tu lah. Bahasa luar dia panggil cekang. Dia kata ustaz, dia kata kalau kaki sebayang nak suruh dosia, bubuh kelorok dekat kaki tu, lepas tu basuh. Kata kerjaan ni cari mampu ni, punuh habis kaki. Kata dia suruh basuh dengan kelorok. Kata ada boleh ni, tapi benda tu tajam tu, dia ingat tu. Baik. Jadi guna kelorok untuk buat samuk. Boleh. Dia tak peralatan moden. Lepas tu contoh dalam kelorok tu ada najis lagu mana? Tak apa. Tak ada masalah. Baik. Tu mana dia akan royak. Ni contoh lagi jelas ni kata. Kemudian guna garuda. Kalau tak saya guna tahu, guna buah manjakani. Contoh pun lama saja ni. Manjakani ni lagu mana? Apa mana? Buahnya mana? Saya pun tak aja tengok orang ni buah manjakani
Baik, buah manjakani. Boleh tak guna? Dan seumpamanya taus dan tawah ataupun buah manjakani. Baik. Baik, dia nak royaknya benda ni boleh guna walaupun daripada najis. Baik, tengok dia kata. Sekalipun bahan-bahan itu, bahan yang kita nak buat samuk tu najis sekalipun, boleh juga. Seperti dia buat contohnya tahi burung merpati. Ambil tahi burung merpati tu buat samuk. Jadi tahi burung merpati ni tajam, tajam. Okey, baik. Kalau orang cuci perut dia buat dengan warna putih tu, benda tu tajam tu. Kapu aku. Guna. Ikutlah, gunalah tuan-tuan. Asalkan benda tu lendir dia hilang, darah dia hilang, benda-benda yang busuk pada binatang tak ada pada kulit binatang tadi. Baik. Adapun kulit anjing dan babi tidak suci dengan disamuk, tak boleh. Kita samuk dengan berapa? 2 lori air laut, tak jadi. Ia tetap najis juga. Ataupun kita memang guna water jet, kita ambil kulit dia, kita ambil water jet, kita buang lendir dia, tak jadi. Sebab binatang tak ada asal dia najis. Jadi najis kok mana pun tak boleh nak samuk juga. Baik. Demikian juga baka ni kena robek sini. Dia panggil campuran dengan binatang yang suci. Contohnya macam mana? Anjing tu dia campur dengan kambing. Jadi tu ubik anak, tak boleh juga. Tu dia panggil campur. Maka kulitnya tidak suci dengan disamuk, tak boleh. Apabila telah disamuk kulit binatang yang tersebut, jadi sucilah ia lahirnya, zahirnya dan batinnya, luar dan dalam, dan dimaafkan jika ada sedikit bulu padanya. Ada sedikit bulu tak apa, boleh pakai, tak ada masalah. Jadi gini tuan-tuan, kita dari segi kita nak samuk dak. Jadi kita beli hok kedai. Jadi gini, hok kedai tu sebenarnya suci dah. Jadi tak perlu was-was. Takut mana nak semaya pecah tali pinggang. Sebab hari penuh dengar cerita ni, orang mari royak ke saya, dia kata tak tahulah dia ngaji mana, dia kata saya setiap kali nak semaya saya kena pecah tali pinggang. Sebab saya rasa benda tu tak suci. Ni jadi was-was dah ni. Sebab tu tuan-tuan, pekoh ni bila kita tengok zahir tu gitu pakai Allah, betul tu. Tu kaedah pekoh. Walaupun lagu mana ni hak saya nak ayat royoh ni, hak kita dobik ni, walaupun hak yang samuk tu ialah orang kafir, tak apa. Jadi kita kadang kita beli tali pinggang ni tak tahu ni orang mana buat ni, negara mana, Cina, Jepun mana tak tahu. Kan? Orang bukan Islam. Tapi bila kita beli tengok kulit saja dah ni, lendir kalau dia tak ada dah ni, maka boleh pakai. Kasut, tali pinggang, beg duit, apa nama ni, beg orang perempuan pakai tu. Okey, kita tengok zahirnya tak ada, okey, maka tu pun dia panggil, dia kira sudah disamuk, boleh pakai, tak ada masalah. Baik. Jadi kalau orang kafir buat ni, cukup syarat dia, boleh, tak apa. Baik. Lepas tu nak samuk ni kena ada niat ke tak? Pasal orang kafir tak ada niat. Bak samuk tak perlu niat. Asalkan cukup syarat dia boleh lah. Baik, habis Kemudian kita tengok lagi sedikit perbahasan perbahasan sikit lagi. Jadi kalau kulit je ke boleh guna. Tanduk boleh ke tak? Taring boleh ke tak? Ni misal boleh ke tak? Selain daripada kulit tak boleh. Jadi saya ingat dulu dekat arena dulu ada harimau ni dilanggar, jadi mati harimau ni. Orang pakak terus kereta ambil ni misal harimau. Dia nak buat gaberio tak tahu. Baik, selain daripada kulit, maka tu dia panggil najis, tak boleh. Baik, tengok
Jadi dia kata lain daripada kulit. Lain daripada kulit bangkai tadi. Bulu dia najis. Bulu bangkai. Bulu bangkai najis. Tulangnya bangkai najis juga. Kukunya najis juga. Tanduknya najis juga. Tanduk ni najis. Jadi kalau misalnya kalau nak ambil juga lagu mana? Baik, kalau binatang yang boleh sembelih kena sembelih. Jadi tempat kita ni ada yang bagi saya agak viral jugalah isu ni. Bila kita mengajar pekoh ni ada orang tanya. Kawasan sini je dalam Setiu. Jadi atas ada nama berkapung dulu saya mengajar Jaban dulu. Di dalam kawasan tu dia ada orang bubak dia pakai tanduk usa. Jadi kat sini dengar kata lah dulu banyak usa ni. Jadi orang kata tanduk usa, tanduk binatang tadi boleh mengubati penyakit batu karang. Wallahualam, saya tak tahu. Jadi gini, dalam mazhab Syafi'i, tapi dia kata syarat dia ialah bila kita pergi jalan-jalan dalam hutan, okey, tanduk tadi tu patuh kita pun ambil. Okey, dia lain dengan hak sembelih. Jadi kalau sembelih tak apa. Tapi kalau misal kata kalau jatuh sendiri, patah sendiri ataupun yang dilanggar oleh kereta, tu dia panggil bangkai. Bangkai ni najis, tak boleh. Patut nak ambil juga lagu mana? Kena tengok pendapat lain. Biasa luah dalam masalah ni ialah Hanafi. Jadi dalam mengikut mazhab Hanafi mungkin ada pandangan. Saya tak ingat ada guru kita iaitu boleh taklid pada pandangan lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak guna juga tanduk tadi, nak buat berubah ke lagu mana, secara sah, secara halalnya tak najis, ialah kita sembelih binatang yang halal tadi. Sembelih rusa, sembelih hijau. Lepas tu kita ambil tanduk dia. Tak apa, boleh. Tapi kalau bangkai, najis. Gitu kaedah dia. Baik. Sama juga masalah ni orang biasa tanya ni. Gading gajah. Jadi gading gajah ni bagi dia comel lah dia kata. Jadi dia tanya, dia buat hulu pisah. Dia pisah atau hulu dia tu buat dengan gading gajah. Baik. Jadi gajah ni tuan-tuan, walaupun kalau kita sembelih dia, kita baca bismillah, tak jadi, dia jadi bangkai juga. Contohlah kalau boleh sembelih gajah tu, okey baik. Kalau dia mati jadi bangkai juga. Okey, dia kata dia tak sembelih, tapi dia pergi kat gajah, dia repih, dia ambil belalak, dia ambil apa nama ni gading dia, jadi najis juga. Sebab binatang yang tercerai juzuk daripada tubuh binatang tadi najis. Kecuali binatang yang halal dimakan baru tak najis. Contohnya kemudian binatang yang halal dimakan tercerai juzuk daripada tubuh binatang. Contohnya ayam. Ayam halal dimakan. Okey, kemudian kita ambil apa nama ni bulu dia, tak najis. Tapi kalau kucing najis bulu kucing tu. Binatang yang tercerai daripada juzuk binatang badan dia tu. Baik. Habis. Tengok kitab balik. Tanduknya bangkai tadi dan lain-lain seperti kuku harimau dan kuku helang, semuanya hanya apa nama ni bangkai tadi tu, kalau kita sebut tadi tu najis, tidak jadi suci dengan disamuk. Samuk sekalipun tak jadi, tak boleh. Dia yang dalam bab samuk ni hak Nabi sebutnya ialah dubiru faqad tahuru, iaitu kulit sahaja. Lain daripada tu tak jadi. Baik. Yang dikatakan bangkai itu, ni kita tengok istilah apakah yang dimaksudkan dengan bangkai itu. Yang dikatakan bangkai itu ialah binatang yang hilang nyawanya binatang
dengan tiada disembelih. Contohnya kena tepuh ke kereta. Ada tepuh ke kereta ataupun masuk dalam gaung mana, mati, mapuh dia. Okey, baik. Dengan tiada disembelih yang diiktiraf oleh syarak, seperti disembelih binatang yang tiada halal dimakan. Umpamanya ialah keldai. Jadi kita sembelih tak boleh juga. Walaupun dia mati, dia panggil bangkai dia. Baik, tu satu yang pertama. Contoh yang kedua dia katanya ialah bagal tau. Bagal ni binatang campuran juga lah Bagal tak boleh makan. Saya tak ingat dah apa ilah dia, sebab ulama mengharamkan makan keldai ni kerana dia salah satu mungkin dia mewarisi kebodohan ke gitulah. Baik, tak boleh makan. Haram Bagal dan lain-lain. Baik. Dan seperti disembelih binatang yang halal dimakan dengan tulang, tak sah. Tak boleh. Lembu sembelih dengan tulang, tak jadi. Atau sembelihan orang Majusi. Atau sembelihan orang Majusi dan sembelihan orang dalam ihram pada binatang buruan. Walaupun binatang tak ada halal, disembelih oleh orang Majusi dan orang yang dalam ihram, tak sah berlaku, tak boleh berlaku. Baik. Okey, habis masalah tu, kita tengok sikit lagi. Ni bab bicara bab berkenaan dengan kalau ada anak kambing dalam perut ibu ataupun anak lembu dalam perut ibu, kena sembelih semula ke lagu mana? Baik, ni kaedah penting ni. Adapun anak kambing atau seumpamanya anak kambing dalam perut ibunya kambing yang disembelih. Baik. Jadi kita tak tahu ke apa nama ni ada anak, ataupun memang kita tahu kambing ni, lembu ni buting, tapi tak tahulah anak dia tu secara mana ni. Okey, baik. Sembelih. Baik. Kemudian baik, kita baca. Okey, dalam perut ibunya yang disembelih dan dikeluarkan anak kambing tadi didapati mati, tidak payah dikecualikan daripada perkataan bangkai, kerana anak kambing itu mati dengan sebab disembelih ibunya sah. Jadi bukan kira bangkai. Contoh gini. Kita sembelih lembu. Sembelih lembu ada anak dalam perut. Okey, bila sembelih lembu ada anak dalam perut. Okey, bila sembelih ibu, matilah ibu dia kan. Okey, lapor waktu ubik. Tengok-tengoklah ada perut. Ada anak dalam perut dia. Baik, maka perlu dilihat. Kalau anak tadi tu mati, maka dia panggil tak kira bangkai. Sebabnya kaedah macam mana? Bila disembelih ibu, maka anak pun turut sama. Zakat ummi apa dalam kaedah tu saya tak ingat dah. Apabila disembelih ibu, maka anak pun boleh makan. Tu kaedah dia. Bukan mati dengan sebab yang lain. Jadi matinya itu termasuk dalam sembelih yang diiktiraf oleh syarak halal dimakan. Dia bukan bangkai. Jadi tak ada apa, tuan-tuan. Boleh makan. Lepas tu lugar masalah lain. Cuma kita bincang ni hukum. Sembelih kambing ada anak dalam perut. Tengok anak dia mati. Adakah mati tak dibangkai? Tak. Sebab kita sudah sembelih mak dia, ibu dia. Baik. Tetapi kalau dikeluarkan daripada perut ibunya, ni kalau waktu ubik daripada perut ibu, tengok hidup lagi. Ni perbahasan lain pula. Tengok. Tetapi kalau dikeluarkan daripada perut ibunya, didapati hidup ketika itu, hendaklah dilihat ataupun diperiksa. Baik. Sembelih ibu, tubik anak.
Anak ni lagu mana? Boleh pergi jalan pergi mari pula. Pergi nopak mari pula. Ataupun bergerak-bergerak. Tengok. Sekiranya ia hidup secara nyawa ikan, dia panggil hayat mazbuh, dia panggil hayat mazbuh. Halal juga dimakan dengan tak payah disembelih, boleh juga, tak apa. Jadi masa kita sembelih, tengok okey ada anak tak ada gerak pun dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, maka sah lagi. Tapi kalau hayat mustaqirrah, baik, hak ni dia panggil kena sembelih. Tu baik, tengok istilah ni. Baik. Dan sekiranya hidup betul topik di jalan lagi mari. Baik. Dia panggil hayat mustaqirrah. Kenalah disembelih anak kambing itu. Kena sembelih. Contohnya lagu mana? Buat contoh tu. Buat huraya sikit. Jadi contohnya dia ni pegang kambing. Hak tino lah. Baik, bila dia sembelih, ibu mati. Gicek-cek mari ada anak dalam perut. Anak tadi tu pun mati juga. Maka tidak dikira sebagai bangkai, bukan bangkai. Okey, hak yang kedua lagu mana? Okey, sembelih kambing, kemudian ada anak dalam perut. Anak tadi lagu mana? Boleh tubik di jalan di mari. Dipanggil hidup. Maka hak ni kena sembelih. Dia panggil hayat mustaqirrah. Jadi kita dalam bab penyembelihan kena tengok ni hayat mustaqirrah ke hayat mazbuh. Nak sembelih hayat rumah. Sembelih hayat rumah tu tengok. Kalau nyawa-nyawa ikan dah tak boleh. Tak boleh. Kerana dia panggil kok mana pahal ni dia akan jadi bangkai juga. Dia nak sembelih dalam keadaan hayat mustaqirrah tadi itulah. Salah satu hayat mustaqirrahnya masa sembelih terpancuk darah, macuk. Yang keduanya ialah dia gelepar, dia geruk. Dia geruk molek. Baik. Okey, kita habis sikit lagi. Dua muka surat, satu muka surat baca. Ni bab berkenaan dengan manusia pula. Baik. Adapun bangkai anak Adam, Allah. Anak Adam manusia kita panggil bangkai ke? Tak tahu. Baik, maksudnya ke dia orang matilah ni. Dia mati, patu dah tiap-tiap hak mati dipanggil bangkai kan? Okey, baik. Okey, adapun bangkai anak Adam iaitu manusia, bila ia mati adakah najis? Dah. Hukumnya suci, termasuklah rambutnya, kukunya dan tulangnya tak najis. Tak najis. Okey, baik. Jadi kena dobit sikit sini. Yang termasuk dalam bab ni yang tidak najis ialah 3. Manusia, ikan, satu lagi belalang, al-jarad. Jadi contohnya, okey baik, ikan kita beli kedai ni banyak orang mampu lah kedai pakai lah kau kira tak najis. Okey, belalang juga tidak najis, selain pada tu najis. Jadi manusia, ikan, belalang, ni dok najis ni dok najis. Baik. Okey, lerek sikit. Kita pergi jauh sikit. Okey. Binatang hak mati, contoh binatang hak mati ayam. Budak pun ambil ayam tadi dia main. Tubik telur ayam. Tubik telur tadi tu najis ke tak? Baik, tengok. Tafsil, fafihi tafsil. Kalau misalnya kata telur tadi tu kerah, boleh lagi ambil. Tapi kalau telur tu lembut, tak boleh, tak jadi. Ya kena tengok telur. Biasa kalau orang mati dah laguan saya wallahu a'lam lah. Baik, tengok. Contoh binatang ayam tadi mati, okey budak buat ayam mai ataupun kita sembelih ni, kita ambil ayam tadi, tengok ada telur.
Kalau telur keras lagi boleh ambil telur ada makan. Kalau lembek dah, apa nama ni, hacur ke dah, waktu tak boleh. Tu kaedah dia baik. Ni bab berkenaan dengan najis ke apa dia lah ni. Jadi rambut manusia tak najis walaupun gugur daripada dia tak najis, kuku dia, tulang dia tak najis belaka. Baik. Okey, ada satu kaedah lagi tuan-tuan. Binatang yang halal dimakan tercabuk, maka suci seperti ayam. Contoh bulu dia cabuk, kita ambil, itu suci. Tapi kalau binatang yang tidak halal dimakan, contohnya kucing, tercabuk bulu dia tu najis. Tu kaedah dia baik. Apa dia lagi benda-benda yang najis ni? Kejap tengok. Sarang labuh-labuh. Jadi sarang labuh-labuh ni gini, sarang labuh-labuh ni dalam Fathul Mu'in pun ada ni, saya ambil Fathul Mu'in ni. Contoh rumah kita ni sarang labuh-labuh, ada orang tanya bab berkenaan dengan sarang labuh-labuh ni najis ke tak? Jadi benda ni ada khilaf Jadi gini, saya ambil pandangan dua ulama yang dalam mazhab Syafi'i. Sarang labuh-labuh kaul masyhur ni maksudnya pendapat yang masyhur oleh Imam Subki dan Imam Auza'i. Dia kata tak najis, bukan najis. Tu sarang labuh-labuh mengikut Imam Subki dan Imam Auza'i tak najis. Dengan maksud macam mana? Kalau kita setuh ke benda tak najis. Tak najis baik. Okey, jadi itu sahaja untuk pagi ni. Kita insya-Allah kita akan sambung semula pada kuliah yang seterusnya, hukum menggunakan bejana. Menggunakan bejana seperti pinggang makuk tu buat daripada emas dengan perak. Boleh ke tak? Ni dia bincang macam mana. Okey, baik. Ya baik. Ya. Okey, baik. Jadi anjing contohnya dia mari duduk atas dekat rumah kita lah. Dia landing dekat seluar. Dia jinok lah macam mana dia mari dekat kita lah kan. Okey, baik. Jadi ada perbincangan kalau melibatkan najis ni, kena ingat pindah najis ni ialah dua-dua basuh ataupun salah satu basuh. Jadi kalau contohnya kata kering dua-dua tak ada masalah. Tapi contohnya kalau kita tengok anjing mari tak dia landing, biasanya bulu ni cabut dah. Hak tu kena tengok. Sebab bila kalau binatang yang tidak halal dimakan, contoh kucing kan. Kucing suci, kita boleh pegang dia. Kita boleh dakak dia. Tapi kalau juzuk dia, payuh mana ayat juzuk, benda yang tercabut daripada tubuh dia, contohnya bulu, najis dah, hak tu najis. Jadi kalau anjing, dah lah dia tu najis mula lazah dah. Kalau lah bulu dia tu cabut, lagi-lagi ada najis hak tu. Jadi hak tu kena perhati sikit. Jadi tengok kalau misalnya kata nampak najis tu, hak tu kena sertu dengan 7 kali basuhan. Kering apa? Dia syarat pindah najis ni ialah salah satu basuh ataupun dua-dua basuh. Gitu ya dah. Tu kalau dia pakai dia pakai glove apa kan. Okey, hak tu dia pakai glove, hak tu tak ada masalah hak tu. Sebab tu nampak macam zahirnya tak pindah tu. Sebab dia pakai alat tu dah. Pakai glove tu. Macam kat kampung kita ada, sebab dia jaga, dia ada sarang burung apa? Sarang burung ni kan. Jadi dia bela anjing untuk jaga kawasan dia.
Jadi masa bagi makanan tu dia pakai glove, dia pun gosok-gosok aja. Tak apa. Ke sama ke. Boleh. Babi, okey. Orang kata titik 3 ke apa benda kan. Nombor macam mana tu? Saya tak ingat apa nama-nama ni. Kalau kita yang sudah pakai benda tu baru perasan kan. Saya tak ingat kaedah ni. Ada dulu orang pernah tanya, ada kaedah, saya tak ingat jawab dia. Adakah lepas pada tu baru kena sertu ke gitu dah kaedah dia? Hak yang nak tanya, wallahualam. Hak ni saya tak ingat kaedah dia. Ada cara jawab dia tu. Contohlah macam cikgu tanya ni saya faham dah. Okey baik, lepas pada pakai baru perasan lah tali pinggang babi ni ataupun kasut yang dibuat daripada kulit babi ni. So nak buat macam mana kan? Okey, saya tak ingat. Wallahualam saya tak nak jawab soalan. Tapi tak apalah, nanti saya cek balik, saya akan jawab. Okey baik. Okey, kemudian baik, ada soalan. Kalau sutera, benang dia tu tahi sutera. Wallahualam, tak boleh jawab apa ni. Ada benda ni yang kita tak tahu ni. Kena baca lagi. Tahi sutera ni guna lagu mana tak? Apa ni? Guna tahi sutera tu untuk buat benang dia tak? Sedangkan tahi tu najis kan? Okey, dia daripada macam mana benda ni? Dia tahi ke daripada apa sebenarnya? Pelompong dia kan? Okey baik. Jadi kalau yang misal kata kalau jelas pada tahi, tu najis, tak boleh. Tapi saya rasa bukan tahi benda tu. Tu. Tahi sutera, orang panggil je lah tahi sutera tu tak? Okey baik. Tak apa, dua soalan ni insya-Allah nanti saya akan cek balik lagu mana Saya akan cek balik. Okey baik. Kalau soalan cikgu tadi nanti saya cek balik, nanti saya akan maklum balik lagu mana Okey? Jelas Betul? Okey, itu saja. Insya-Allah dua soalan tadi tu kita akan jelaskan secara terperinci nanti. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.